Dulu mana ada pencamah, motivator tetap kita siapa? Mak kita. Kau nak belajar, tak nak belajar sudah, tu ayat mak kita. Kau nak jadi orang, kau belajarlah, ayat mak itu. Kita mesti fikir, selama ni aku bukan orang ke apa? Rupanya maksud mak kita nak jadi orang belajar, rupanya sejajar dengan apa yang Nabi sebut, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebebek manusia memberi manfaat pada orang lain. Macam anak kita, kadang-kadang kita terlampau terbawa-bawa dengan kejayaan kita, peguam, doktor, maka kita nak anak kita jadi macam kita. No, bukan tu cara dia. Ada seorang budak ni, punyalah mak dia nak sangat dia jadi doktor. Akhirnya dia sampai dia pergi buat in-house training lah apa semua, 10 tahun 11 tahun akhir keluar jadi doktor. Lepas 5 tahun dia jadi doktor, dia jumpa dengan mak dia. Mak, ni nak cakap sikit apa dia ni, mak adalah gaji yang saya sempat simpankan untuk mak. Kenapa ni? Boleh tak mak, saya nak minta izin untuk saya sambung, saya nak kejar cita-cita saya nak jadi engineer. Yang ni saya simpan sebab mak yang sibuk suruh saya jadi doktor. Dia bazirkan 5 tahun semata-mata nak penuhi hasrat mak dia je. Sebab penting dia tanya anak kita nak buat apa. Anak-anak kita terutama yang kecil-kecil ni, dia punya otak dia, minda dia kreatif. Sebab berapa banyak anak-anak kita rompak dia punya zaman kecil dia. Kita paksa dia masuk sekolah ni, masuk ni tuition sampai malam terlelap-lelap buat homework. Dah baca ke belum? Macam mak dia punya teruk marah tu macam mak dia ambil exam. Bila lah punya kreatifnya. Ada seorang budak ni, dia pernah melukis. Dia melukis kan, okey, hari ni bebas nak lukis apa, lukis, cikgu dia kata. Cikgu mau tengok punya kreatif budak ni. Sampai seorang budak ni, kamu sedang lukis apa ni? Saya sedang lukis gambar Tuhan, dia kata. Mana orang pernah tengok Tuhan? Memanglah belum siap lagi, tunggu siap dulu, dia kata. Tengok cara budak fikir tau. Cara budak fikir ni, dia punya imajinasi, dia punya apa. Itu yang kadang-kadang kita rentap dia. Itu masalah dia. Anak-anak kita pula ikut perangai kita. Gemar menyalahkan orang, sudahnya anak kita pun ikut sama. Kenapa hisap rokok? Ayah hisap. Kenapa sekolah sini? Mak suruh.